Fikir perempuan. Perempuan nombor 4 perempuan. Ya. Baru seorang nak kahwin? Hah? Baru seorang ni nak Dua. kahwin? Yang sekarang ni kurang lah anak dia dua. Yang perempuan yang nombor 2 lah. Nombor 2 pada anak dia kan. Ya. So, yang nikah tu. Oh. Macam lah, jangan salah dah. Ya, Pak. Nah, kalau tak apa, payah juga lah kalau tu kan. Ya, Pak. Ya, Pak. Dia Sebagai wali kan. ya lah. Ha. Wali yang sah. Ha. Wali yang sah. Kesianlah budak tu dah tu dah betul tak nikah payah kan. Hmm. Dia datang. Dah berapa tahun lah dekat sana? Dekat Sabah lah. Kalau nak ikutkan kalau nak gerak ke 2022. Kan ya? 2021 2021 Corona pertama tu kan? itu corona lagi. Corona lagi? 2020 lah. 2020 lah tu saya dah ada kat sana. Ya betul lah tu. Betul lah betul kita. Dah pakai kan. Ini tak oi. Dengan ni tak betul mampu ya. Tahun tu tak ada apa. Depan tu ada bidang motor. Kita tengok sana. Kita beri kandungan. Ya. Kita betul lah. Kita ada bidang motor. Ada kita bidang motor. Saya pun tak tahu lah. Saya tak ingat lah. Sebuah jalan lah tu. Sebelah kanan. Sana ke? Sebelah kanan. Serempak bawah tu. Serempak bawah. Cuba mati lah kalau ada bidang motor. Mana ada motor kau tahu? Sana ke? Jom lah. Belakang lori tu. Dah pek. Yang tu bidang motor ke? Kita bidang motor ke dulu? Kita tengok ni. Sampai ke KL. Ya. 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dia cakap 2 jam setengah. Dia cakap lah, okey lah. Baik lah. Naik daripada pukul lebih kurang pukul 11. Pukul 11 setengah. Right tu. Baru naik lah. Naik ke sampai ke orang cakap apa? Ke langit lah. Oh, terbang lah. Okey. Dan kau naik tu, dia cakap 2 jam setengah. Kau sampai sini, patut kau sampai 12.20. Kau sampai sini 2.45. Kenapa? Ni apa hujan? Ha? Hujan ni. Tak, kau terbang lu buat donang sayap kata dia dah. Aku cakap ini jadi apa terbang ni? Mampus tu dia. Kau bayang 2 jam setengah dah. Jadi 4 jam. 4 jam pun. Jauh ni dah hujan. Kalau naik dekat Kota Kinabalu. Daripada sini daripada Senakan. Ya. Senakan dari KL. Cuba dari KL 2 jam setengah je. Kalau 2 jam setengah, awak naik kata pukul 10.30, awak akan sampai sini lebih kurang dalam 12 minit. Jadi cuma aku sampai sini kat sini 3.45 dekat pukul 4. Dekat ini saya semayang tu dekat dalam kumbang ni kan. Apa nak jadi ni? Tak apa lah cakap. Doa lah kan. Jadi saya dah sampai. Tapi kepala tu jadi pening lah. Ya. Kan? Bagi saya kan kau naik pukul 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam setengah. Kau pergi mana ni? Ya. Kan? Kalau saya pergi ke orang cakap apa, betul-betul kalau pergi ke orang cakap apa, tiga segi pemuda tu 18 kali pusing kan? Iyalah. Kan? Tak masalah dia cakap. Ui, pening dah masuk ke dalam terbang. Nanti yang saya ribak pun, saya cakap macam mana terbang ni. Mati